nak selawat kepada Nabi SAW secara konsisten. Tapi banyak fadilat hari Jumaat penghulu segala hari ni. Tapi yang nak highlight satu je, selawat atas Nabi SAW. Siapa yang paling banyak berselawat hari Jumaat, dia paling dekat dengan baginda di syurga. Amalkan sekurang-kurangnya 100 kali selawat hari Jumaat. Kita datang bercahaya di hari kiamat. Jom amalkan setiap hari. Mulakan 100 kali dulu. Bila dah biasa, upgrade sikit-sikit. Hari Jumaat, selawat kita terus sampai kepada Nabi tanpa tangguh. Masya Allah. Seronok kan? Allah SWT sendiri berselawat ke atas Nabi. Apatah lagi kita yang kerdil ni. Pakai zikiring ni sebagai reminder. Bila tengok je, aku tak selawat lagi lah. Orang kata kita acah-acah baik ke, riak ke, menunjuk-nunjuk ke, biarkan. Pedulikan apa orang nak kata. Yang penting niat kita usaha nak selawat. Apa yang kongsi ni, apa yang Yan dah sendiri buat. Korang pun boleh cuba. Semoga mendapat syafaat daripada Nabi di sana nanti. InsyaAllah. Let's shine together.